warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Arisa Az-Zahra binti Muhammad Adil Putra. Alhamdulillah, hari ini saya akan berkongsi tajuk tazkirah iaitu kesilapan Muslim di bulan Ramadan. Sebenarnya, terdapat objektif atau sasaran yang perlu dicapai oleh Muslim di bulan Ramadan ini terbagi kepada dua, iaitu takwa dan keampunan. Bagaimanapun, kemampuan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala Ramadan kerap kali tergugat akibat kekurangan ilmu dan kekurangan keprihatinan umat Islam kini. Antara yang dimasukkan adalah yang pertama, makan dan minum dengan bebas setelah batal puasa dengan sengaja, bukan kerana uzur yang diterima Islam. Yang kedua, makan sahur di waktu tengah malam kerana malas bangun di akhir malam. Yang ketiga, bersahur dengan hanya makan dan minum sahaja tanpa ibadah lain. Yang keempat, menganggap waktu imsak sebagai lampu merah bagi sahur. Yang kelima, tidak menunaikan solat ketika berpuasa. Yang keenam, tidak mengutamakan solat subuh berjemaah sebagaimana tarawih. Yang ketujuh, bermalasan dan tidak produktif dalam kerja-kerja di siang hari dengan alasan berpuasa. Yang ke-8, memperbanyakkan tidur di siang hari dengan alasan ia adalah ibadat. Yang ke-9, wanita bertarawih beramai-ramai di masjid tanpa menjaga aurat. Yang ke-10, tidak memperbanyakkan doa tatkala berpuasa dan berbuka. Selain itu, doa menjadi bertambah makbul tatkala ingin berbuka berdasarkan hadis. Artinya, sesungguhnya bagi orang berpuasa itu, ketika berbuka atau hampir berbuka, doa yang tidak akan ditolak. Riwayat Ibnu Majah 1753, Al-Busairi sanadnya sahih. Sekian, terima kasih.